syirikkan dengan Tuhan itu seseorang pun dalam ibadah dia. Itulah orang kami jangan riya. Jangan riya. Buat ibadah semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia akan harap nak dapat liqa'a rabbih. Man kana yarju liqa'a rabbih. Barulah ada harapan nak bertemu dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Baik, balasan di dunia apa? Banyak. Salah satunya ialah Tuhan berikan syurga di dalam dunia ini dengan syurga makrifat. Balasan di akhirat adalah syurga yang Allah Ta'ala sediakan di dalamnya segala bagai-bagai yang diingini oleh nafsu, segala nikmat-nikmat yang sedap dipandang oleh mata, segala nikmat yang tak pernah dengar oleh telinga, dan begitu juga yang tak pernah terlintas di hati seorang manusia. Anak begitu. Baik, sifat yang pertama, dia mursyid, dia nak mengubatinya. Yang kedua, tengok dan takabur. Sebab apa kita sebut riya dulu, takabur kemudian. Ini kena mikirkan juga. Pasal apa didahulukan riya dulu, takabur ni kemudian. Kalau kita tengok tuan-tuan, maksiat yang paling awal, maksiat yang paling mula sekali terjadi dan juga berlaku ialah maksiat apa? Takabur. Iaitu takabur iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu orang panggil awal maksiat yang berlaku di langit. Yang kedua, dipanggil awal maksiat yang berlaku di bumi, iaitu hasad dengki. Hasad dengki sepatutnya kena bilang takabur dulu lah. Tetapi kenapa kita bilang di sini riya dahulu? Itu kena bicara juga tu. Bukan tulis saja-saja. Seperti mana kita sebutkan tadi, sebab apa kita bilang riya dahulu? Jawabnya kerana yang paling susah sekali, paling payah sekali nak hilangkan penyakit-penyakit hati dan juga penyakit roh kita ni ialah riya. Sebab kita sebutnya yang pertama kerana itu yang lebih penting, itu yang lebih berat. Maksudnya kita nak suruh murid-murid ini ataupun para salik ila Allah, orang-orang yang nak menuju kepada Allah, dia kena ambil berat dengan riya. Maksudnya kena mujahadah sungguh-sungguh untuk mengikis dia dan mencuci dan juga membersihkan sifat riya ini. Itu kita letak yang mana. Kemudian yang kedua, kita letakkan takabur. Maka takabur ini dipanggil awwalu khati'atin waqa'at fis sama'. Ini panggil permulaan kesalahan yang berlaku di langit, iaitu maksiat yang berlaku di langit, iaitu takaburnya iblis terhadap Nabi Adam alaihi salam. Ini juga tuan-tuan, jangan pandang remeh. Penyakit takabur ni jangan pandang remeh. Apakah dia ada penyakit yang hak? Kesan dia apa? Banyak kesan dia. Pertama, cuba kita tengok tuan-tuan. Kalau ada penyakit takabur ini dalam hati tiap-tiap murid, mana tiap-tiap salik, orang yang nak menuju pada Allah Subhanahu wa taala, pertama, jangan harap dia nak dapat ilmu. Orang yang ada takabur ego dalam dirinya tak akan dapat ilmu. Itu kesan dia. Bila tidak dapat ilmu ni tuan-tuan ibaratnya ibarat apa macam dengan air. Air ni fungsinya kehidupan. Kalau seorang itu dalam dirinya tidak ada ilmu, tak hidup dia. Tak hidup dia.
Ilmu penting. Ilmu itu penting. Sebab itu kalau kita tengok dalam kelebihan ilmu, Sayyidina Ali banyak menceritakan bila ditanyakan kepadanya ilmu dengan harta mana lebih baik, maka Sayyidina Ali kata ilmu lebih baik pada harta. Sebab apa? Pertama, ilmu dia jaga kita, harta kita kena jaga dia. Ada 10 perkara disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ilmu apabila kita membelajar, jadi kita mengajar dia, kita muzakarah dia, maka dia semakin bertambah. Tapi harta apabila kita belajar, dia semakin berkurangan. Banyak kelebihan. Jadi ilmu di situ. Pertama, orang yang sifat dengan takabur, dia tak akan dapat ilmu. Buktinya, dalilnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yanalal ilma mutakabbirun." Lan yanalal ilma dinafikan dengan lan. Lan nafi litabid mari. Lan yanalal ilma mutakabbirun. Tidak akan mencapai ilmu oleh orang yang takabur, orang yang bersifat dengan ego, sombong. Dia tak akan dapat ilmu. Dia ego, takkan aku nak duduk dalam majlis ilmu, duduk macam ni, tak standard, tak dapat ilmu. Takkan aku nak duduk dengan orang ramai, tak standard, nak dapat ilmu. Macam mana dapat ilmu? Tak akan dapat. Itu satu kesan dia. Bila seorang itu tuan-tuan, dia tidak ada penambahan ilmu, kesannya apa? Hatinya semakin merosot, tidak ada kemajuan di dalam kerohanian. Bahkan ada kemunduran, mundur. Satu, kita ringkaskan. Yang kedua, kesan daripada orang yang bersifat dengan takabur ini, tuan-tuan, kesannya dia tidak akan dapat memahami rahsia-rahsia ayat Allah. Walau dia hafal Quran 30 juzuk, tapi kalau dalam dirinya ada sifat ego, tak mesti orang hafal Quran dia faham Quran. Dia boleh baca ya Quran, tapi dia tak faham Al-Quran. Begitu. Sebab apa? Sebab Tuhan bagi tahu dalam Quran. Quran kata sa'asrifu an ayati. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Selagi akan aku memalingkan daripada ayat-ayatku, akan segala orang-orang yang takabur mereka itu di atas muka bumi ini tanpa kebenaran. Tuhan palingkan orang-orang yang takabur ni daripada memahami ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat Allah pun Tuhan tak bagi faham, maka bagaimana Tuhan nak bagi memahami rahsia-rahsia di sebalik ayat-ayat Allah? Dalam arti kata yang lain, orang yang sifat takabur ini tuan-tuan tidak akan terbuka hatinya kepada rahsia-rahsia ilmu laduni. Tidak akan terbuka pada hatinya segala rahsia-rahsia hakikat ilmu tasawuf. Macam mana nak terbuka rahsia-rahsia ilmu laduni yang datang terus daripada Allah? Macam mana nak terbukanya rahsia-rahsia ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau di dalam hatinya ada sifat ego, sifat takabur? Sebab itu tuan-tuan kena kikis benar, kena buat benar. Cuba tuan-tuan lihat, cuba tuan-tuan tengok Iblis. Dia tak dapat pingat apa, semua dia dapat pingat. Abid, dia dapat title kedudukan Abid. Alim, dia dapat title itu. Arif, dia dapat title itu. Warak, dia dapat title itu. Semua dia dapat title. Tetapi dengan kerana ada takabur di dalam diri
aku sempurna. Allah itu kebesaran. Kan pakai aku. Siapa yang mencabut ataupun merontak dalam kedua-duanya daripada aku akan campakkan dia ke dalam neraka Jahannam. Aku tak peduli. Dan begitu juga tuan-tuan kesan yang berikutnya, apabila seorang itu bersifat dengan takabur, kesan yang ketiganya ialah apa? Iaitu dibimbangi, ditakuti penghujungnya tidak baik, iaitu kufur. Seperti mana terjadi dan juga berlaku kepada iblis, akhirnya wa kana minal kafirin. Dia tergolong dalam golongan orang-orang kafir. Tengoklah dia yang kita takut dan juga kita bimbang. Kalau tidak kafir keluar daripada agama Islam pun, maka orang yang bersifat dengan takabur itu dia tetap kufur juga, iaitu kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jadi usaha dan bersungguh-sungguh membuat dan juga mengikiskan sifat takabur ini daripada hati kita masing-masing. Dan bagaimana caranya tuan-tuan kita nak usaha nak menghilangkan sifat takabur? Ini ringkas perbahasannya bagian tuan-tuan tengoklah dalam kitab-kitab lain. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali beritahu bagaimana formula cara kita nak menghilangkan sifat takabur. Senangnya, kalau kita tengok kita sesama kita, kita anggap orang yang sama dengan kita itu lebih baik lagi daripada kita. Kalau kita tengok orang tua, maka kita anggap orang tua ni lebih tua lagi daripada aku. Kalau itu dia lebih banyak lagi berbuat ibadat daripada aku. Jadi dia lebih daripada aku tak lebih daripada dia. Dan dia banyak lagi berjihad membantu agama Islam. Kita tak tahu. Baik, begitu juga kalau kita melihat seorang muda ataupun seorang budak-budak, supaya kita tidak jadi ego dengan budak, kita tidak ditakabur dengan budak-budak. Kita anggap kalau budak ini buat dosa, buat kesalahan, maka tak dikira dosa dan tak dikira kesalahan. Tapi kalau aku buat dosa, dikira kesalahan dan dosa. Kalau itu aku dengan dia lebih baik daripada aku. Jadi kita hari ini bila kita tengok dia budak, Allah budak, aku lebih daripada dia. Takabur. Takabur. Inilah kata didik jiwa, tambah hati kita itu. Jangan bagi ada sifat ego. Mudahnya macam inilah senang sikit. Mana? Iaitu kita melihat manusia. Tak kira tua ke, muda ke, kecil, besar ke, kita kena ingat tiap-tiap manusia ada kelebihan masing-masing. Yang mungkin kelebihan yang ada pada mereka itu tidak ada pada aku. Jadi kalau kita ingat macam tu, insya-Allah kita tak timbul ego. Kita jalan tak mendadik dada. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di atas muka bumi sambil melenggang-lenggang badan. Maraha, melenggang-lenggang badan. Ego. Kita dah hebat. Orang lain semua tak erti. Maka takabur ini tuan-tuan, dia belanja habis ke semua. Orang alim ke, dia takabur. Dia datang juga takabur di dalam dirinya, sebab tu dia kena ada ilmu untuk nak menolak dan menepis jika lintasan takabur itu datang di dalam diri dia. Ini tak perlu banyak ilmu. Habis. Yang ketiga, tengok dan hobi dunia, cinta kepada dunia. Sebab apa kita pilih misal ataupun contoh cinta kepada dunia itu?
Bagaimana di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah." Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Artinya cinta dan kasih pada dunia itu kepala bagi setiap kesalahan dosa. Apa makna kepala? Artinya punca terjadinya dan juga berlakunya kesalahan-kesalahan cinta kepada dunia. Cuba tuan-tuan tengok. Sebab apa tu orang kita ini berpecah belah? Kasih cinta dunia pasal berebut bangkai. Berebut bangkai. Kawan ni nak naik, kawan ni nak berjatuh, kawan ni nak naik, kawan ni nak pasal hubbud dunia. Maka punca bagi berlakunya perkelahian, berlakunya persengketaan, berlakunya permusuhan, berlakunya putus silaturahim antara adik-beradik pasal hubbud dunia. Semua ni fak-fak ni kita buat misal ria satu kau fak, takabur fak, hubbud dunia juga fak. Dan tengok misal yang berikutnya ialah hasad. Hasad juga adalah satu perkara yang hak. Kerana hasad dengki ini dia bagi yang pertama ataupun yang awal kesalahan yang berlaku di bumi, iaitu hasadnya Qabil kepada Habil. Hasadnya Qabil kepada Habil. Cuba kita tengok berlaku apa bila timbul hasad dengki. Jadi kesemuanya itu disebut lagi dan sebagainya. Maknanya banyak lagi lah sifat-sifat yang tercela, penyakit-penyakit di dalam hati. Kerana semua inilah yang menjadi hijab bagi roh. Tertutupnya roh kita, tertindingnya roh kita daripada memahami segala rahasia-rahasia makrifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, sebenarnya ini kita nak cerita realitinya. Dan sebenarnya ilmu laduni itu, ilmu laduni mana ilmu yang datang terus dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini, sebenarnya Tuhan dah ajar dah kepada kita semua. Dan sudah ada dah di dalam roh kita ilmu itu. Cuma kita tak perasan saja. Ilmu itu sebenarnya dah ada dah di dalam roh kita. Cuma ilmu itu tuan-tuan, dia terdinding dan juga dia tertutup. Masalahnya sekarang ni ilmu laduni kita umpamakan seperti satu gedung yang tersembunyi. Perbendaharaan yang tertutup. Sebab apa kita kata begitu? Cuba tuan-tuan perhatikan ayat Al-Quran ini. Waktu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian setia dengan kita dan di alam arwah dahulu, Tuhan kata apa? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tuhan kata alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Cuba tuan-tuan tengok, Tuhan tanya siapa pada masa itu? Tuhan tanya siapa? Tuhan tanya jasad kita ke? Tuhan tanya roh kita ke? Atau Tuhan tanya hati kita ke pada masa itu? Hati kita bukan ada lagi, roh kita pun tidak, jasad kita pun tidak ada lagi. Yang mewujud pada ketika itu ialah al-arwah, roh. Jadi Allah Ta'ala tanya kepada roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kamu
Siapa dia lagi yang mengajar kita? Tidak ada yang mengajar kita pada masa itu tuan, melainkan Allah. Dengan makna Allah Ta'ala lah yang mencampakkan tilqah. Dengan makna Allah Ta'ala lah yang mencampakkan pengenalan makrifat itu di dalam roh-roh. Maknanya apa? Ilqah, ilmu itu namanya ilmu laduni, yang nurani, ilmu yang datang terus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita belajar daripada mana-mana guru. Guru mana yang mengajar kita pada masa itu? Tak ada. Datang terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencampakkan terus di dalam roh. Maknanya roh kita sudah punya ilmu laduni. Itu nak cerita dia. Baik, cuba kita tengok lagi dalam ayat yang kedua. Ayat waktu ketika ini kita tengok tadi alam roh, ini kita tengok alam jasad pula. Bahawa dalam jasad kita sekarang juga, kemudian dalam jasad kita ada roh. Dalam roh itu Allah Ta'ala simpankan ilmu laduni. Tadi kita tengok kepada roh, alam arwah. Dalam roh itu Tuhan dah simpankan ilmu laduni. Sekarang kita tengok pula pada alam ajsad ataupun alam ajsam, alam tubuh badan. Maka dalam alam tubuh badan, dalam badan kita ini tuan, Allah Ta'ala simpan dan taruhkan roh. Tiap-tiap seorang ada roh. Kemudian di dalam roh kita itu tersimpan rahsia-rahsia ilmu laduni. Tetapi kenapa kita tidak dapat lihat rahsia tersebut? Kenapa kita tidak dapat memandang rahsia tersebut? Jawabnya kerana ilmu laduni itu tertutup dan juga terhijab. Maka kita nak cari apa benda yang menutupkan dan juga apa benda yang menghijabkan ilmu tersebut. Sebelum kita ke situ, kita tengok ayat ini dulu. Yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan juga ilmu laduni itu, rahsia itu di dalam roh kita. Ayatnya mudah, yaitu ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikatku, aku nak jadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Khalifah maksudnya orang yang mengganti aku pada menyampaikan hukum-hukum aku di bumi. Maka malaikat pun kata, ataj'alu fiha man yufsid fiha wa yasfikul dima. Patutkah engkau nak jadikan di atas muka bumi ini orang yang membuat kerosakan dan kebinasaan dan menumpahkan darah? Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Dan nanti saya nak kongsikan ayat ini, insya-Allah. Ayat ini a'lamu ma la ta'lamun, ya Allah. Banyaklah maklumat yang saya kumpulkan mengenai ayat ini, insya-Allah. Cukup hebat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita faham betul ayat ini, kita ini pun termasuk dalam inni a'lamu ma la ta'lamun. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Cukup luas, cukup hebat pembahasan dia. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Banyak perkara yang Allah Ta'ala nak menempelakkan para malaikat dia dengan ayat ini. Banyak perkara menempelakkan kepada para malaikat dia dengan ayat ini. Baik, tak apalah. Di antara ini a'lamu ma la ta'lamun dalam perkara ini, iaitu ketika mana Allah Ta'ala suruh para malaikat bentangkan, sebutkan nama tiap-tiap sesuatu yang Allah Ta'ala bentangkan di hadapan mereka. Yang Tuhan sebut, summa aradahum 'alal malaika
Maka Tuhan kata kepada malaikat, Ambi'uni bi asma'iha. Beritahulah oleh kalian kamu wahai para malaikat, kepada aku ni nama semua ni. Cuba sebut satu nama apa. Maka malaikat jawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat kata, tidak ada pengetahuan di sisi kami melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Lalu Tuhan kata dekat Nabi Adam alaihi salam, ya Adam ambihum bi asma'iha. Wahai Adam, engkau beritahukan kepada puak-puak malaikat nama semua ni. Ini ayat Quran yang berbunyi, wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Sampai ayat Allah Ta'ala telah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam semua nama-nama tiap-tiap yang mempunyai nama semua perkara. Tuhan ajar dengan makna Tuhan beritahu satu-satu kan? Tidak. Tuhan ajarkan dengan makna Tuhan campurkan pengetahuan itu di dalam hati Nabi Adam. Maka Nabi Adam boleh habaq satu. Ladunni. Itu ladunni namanya. Tuhan campurkan ke dalam hati Nabi Adam alaihissalam satu. Ladunni namanya. Sehingga dalam kitab tafsir Tuhan disebut yang sehingga mangkuk kecil, mangkuk fak semua Nabi Adam kata habis. Ini namanya mangkuk kecil, ini namanya mangkuk fak semua habis. Kalau saya tambah sikit mangkuk ayun boleh tak? Kita sebut lagi kitab tafsir. Cerita kata apa? Hafal habis ke semua rahsia-rahsia itu. Cerita habis semua. Itu ketika mana? Ketika ajsad sudah jadi jasad dah. Maknanya dalam jasad kita Allah Ta'ala simpan roh. Kemudian dalam roh Tuhan simpan ilmu laduni. Jadi kenapa tuan-tuan kita tengok roh kita saja? Kenapa hati kita hari ini dan roh kita hari ini tidak terbuka rahsia-rahsia tersebut? Benar ni. Benar ni lah menjadi penghalang dia. Benar ni lah yang menjadi penghijaknya. Ria, takabur, hubbud dunia, hasad dan segala sifat-sifat mazmumah yang lain. Inilah benar yang maghrurah, benar yang mahjub, benar yang menghalangkan kita daripada memahami rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita dah ada semua tiap-tiap orang ada dalam diri. Tapi benar itu tertutup, benar itu tertutup. Jadi satu gedung yang tersembunyi. Maka tuan-tuan nak kena korek gedung tu, kena cari, usaha, kena mujahadah. Ibarat macamnya satu harta yang tersembunyi di tempat yang lain. Kalau tuan-tuan nak dapat harta itu, tak dapat tidak kena riyadhah, mujahadah. Nak pergi cari bukit, kena campuri, kena korek, barulah dapat perbendaharaan yang tersembunyi di situ. Demikianlah tuan-tuan. Kalau nak memperolehi, nak memahami rahsia-rahsia ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, tak dapat tidak. Kita kena riyadhah, mujahadah, mengikiskan dan membersihkan semua sifat-sifat tersebut. Itulah kerja mursyid. Tugas yang begitu diutuskan begitu. Inilah peranan dia, sifat seorang mursyid ini. Kerja dia betullah mengubati dan hati-hati muridnya dan juga roh-roh muridnya daripada segala sifat-sifat yang tercela. Kadang itu guru mursyid ini tuan-tuan diumpamakan seperti mana? Tengok dia kata, dan adalah guru yang mursyid itu, dan iaitu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti pada pihak apa?
kemudian silap faham. Tadi kita kata mursyid itu Nabi rupanya. Dah. Maksudnya guru mursyid ini diumpamakan seperti Nabi. Sebab itu dalam hadis kan tuan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam As-Saharuwardi di dalam kitabnya Khazinatul Asrar. Diriwayat satu hadis yang berbunyi Asy-Syaikh fi qaumihi kan Nabi fi ummatihi. Asy-Syaikhu disebutkan fi qaumihi kan Nabi fi ummatihi. Maksudnya seorang syekh itu, maksudnya mursyid itu pada kaum dia diumpamakan seperti seorang nabi pada umatnya. Jadi perkataan ini tak menyalahi yang kita sebut, dan adalah guru yang mursyid itu, iaitu seperti nabi. Kerana berdasarkan kepada hadis Nabi, Asy-Syaikhu fi qaumihi kan nabiyyi fi ummatihi. Seorang syekh itu, seorang guru itu pada kaumnya diumpamakan seperti seorang nabi pada umat dia. Itu satu perumpamaan. Pada pihak apa tuan-tuan? Cuba kita tengok. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuba kita lihat. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah Taala utuskan dia kepada seluruh alam, apa dia? Rahmatan. Kan? Tuhan kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan di kau itu wahai Muhammad Rasulullah melainkan rahmat bagi seluruh alam. Tuan-tuan, ini satu bentuk tashbih, satu bentuk wajah syabah, atau perumpamaan yang kata guru mursyid itu seperti Nabi. Seperti pada pihak apa? Inilah bentuk yang pertama tuan-tuan. Semacam itu pada pihak guru mursyid ini adalah merupakan anugerah Allah, rahmat Allah untuk kaum dia. Itu cerita bagi tentang rahmat Tuhan sebenarnya. Seperti mana Nabi kita adalah rahmat bagi seluruh alam, maka mursyid itu juga rahmat yang Allah Ta'ala kirimkan untuk kaum dia. Kita jangan buat ataupun jangan sia-siakan peluang ini tuan-tuan. Sebab kalau kita mendapati guru mursyid, jangan tinggal dia. Itu rahmat. Rahmat. Seperti mana Nabi kita itu rahmat bagi sekalian alam, maka mursyid ini adalah merupakan satu juzuk rahmat yang Tuhan beri kepada penduduk setempat itu. Bayangkan tuan-tuan, kalau di tempat itu tidak ada seorang guru yang memimpin kita nak mencari jalan Allah, Allah, kita jadi apa? Kita jadi apa? Sebagai satu contohlah, kita buat misal realiti. Kalau dalam satu tempat, satu perkampungan ataupun satu dusun itu tidak ada seorang syekh, tempat itu agak-agak jadi apa? Jadi gemuk ke bawah. Bukan saya sebut, Imam Hasan Al-Basri menyebut. Imam Hasan Al-Basri kata, laula al-ulama la sara an-nasu mithla al-bahaim. Kalaulah tidak ada alim ulama, manusia kesemuanya jadi serupa macam dengan lembu kerbau. Apa maksud lembu kerbau? Tengok lembu pagi dia apa? Cari makan, minum, kenyang perut, tidur. Pagi esok pula cari makan, mengenyang, minum, tidur. Ini tentulah lembu kerbau dia kira. Manusia kalau tidak ada alim ulama, jadi macam tu. Keluar pagi cari makan, lepas tu balik tidur renang. Ini berarti makan dah sekali mati masuk kubur. Tu. Tidak ada roh yang lain. Maksud roh
makruh nak buat kebajikan, tidak ada. Kena ada alim ulama tolong memperingatkan balik. Kita ini diutuskan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah bukan untuk makan, cari makan, minum saja, tapi lil ibadah, untuk ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nak buat ibadat kena Tuhan. Tak kena yang macam mana nak buat ibadat. Begitu kita sebut. Maknanya kalau Allah Ta'ala utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmatan lil alamin, maka mursyid juga Tuhan satu juzuk daripada rahmat Tuhan. Tuhan utuskan kepada kaum pada tempat itu. Ini satu bentuk perumpamaan. Yang kedua, Nabi kita bersabda dalam satu hadis. Nabi kata, innama bu'ithu mu'alliman. Innama bu'ithu mu'alliman. Nabi kata, hanya sesungguhnya aku ini diutuskan sebagai seorang pengajar. Mu'alliman, seorang pengajar. Dan Tuhan demikianlah guru mursyid. Allah Ta'ala utuskan dia, jadikan dia sebagai pendidik, pengajar. Inilah nak mengajar kita bagaimana nak mengubati hati, mengubati roh. Ini bentuk yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis Nabi kita bersabda, innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Cuba kita lihat. Inilah mursyid. Sebab itu antara mursyid itu ialah orang yang mesti mempusakai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, kalau kita tengok, ada saya baca dalam satu kitab Ayyuhal Walad. Nanti insya-Allah tuan-tuan kalau ada masa kita baca Ayyuhal Walad, hak original. Maksudnya hak yang diterjemahkan oleh Tutup Buku dulu. Lah banyak dalam edisi Rumi pun ada diterjemahkan oleh orang-orang yang belakang. Yang diterjemahkan oleh Ustaz Fahmi Zamzam pun ada juga. Tapi kita nak tengok yang original. Ada saya jumpa naskah yang original yang diterjemahkan harfiah. Maknanya harfan diharfin, satu huruf demi satu huruf tak ditinggalkan, dikarang oleh seorang ulama Rabbani. Kita jawi lebih kurang dalam 16 ataupun 17 muka surat. Masya Allah, cukup cantik. Mana kita tu saya dapat daripada guru saya, dan saya pelajari daripada dia, kita Ayyuhal Walad. Jadi Imam Al-Ghazali dia memberi nasihat kepada seorang anak murid dia. Dia kata banyak orang-orang hari ini mengaku murabbi, mengaku mursyid, tetapi ciri-ciri murabbi dan juga ciri mursyid itu sedikit pun tidak ada pada dia. Jadi dia pesan, kamu jangan mudah tertipu dengan dakwaan mereka itu yang mengaku dia mursyid, dia murabbi. Bahaya. Jadi kita kena tengok, kalau kamu nak tengok dia itu mursyid ataupun tidak mursyid, kamu kena tengok dia mewarisi daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut hari itu. Mewarisi ilmu Nabi, dibagi wirasatul ilmi. Mewarisi amalan Nabi, dibagi wirasatul amal. Mewarisi akhlak, hal kelakuan pribadi Nabi, iaitu wirasatul hal. Barulah kita mengaku dia sebagai seorang mursyid dan juga murabbi. Jangan kita mudah-mudahkan. Itu maksud dia kata guru mursyid itu iaitu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang mengubati hati segala sahabatnya, sahabat Nabi. Nabi kita mengubati dengan kaedah apa? Iaitu dengan dua kaedah. Kaedah pertama
mengubati dengan kaedah ilmu syariat satu. Yang kedua, dan ilmu tariqah. Ini kaedah kita nak mengubati orang-orang yang berpenyakit tegang. Itulah, bukan mengubati dengan benda-benda yang lain. Ya. Saya kata nak membersihkan hati, tuang pelorok dalam mulut. Tak kenal gaya. Itu bukan cara Nabi Muhammad SAW. Bukan macam itu, tak kenal gaya. Jadi kena ikut syariat. Cara bagaimana Nabi kita mengubati para sahabat. Bertengok Nabi kita diutuskan dalam keadaan kaum dan umatnya jahiliyah. Jadi agama, pegangan agama. Tengok Nabi kita berjaya membentuk Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dan juga para sahabat yang lain menjadi sahabat-sahabat yang hebat. Begitu juga tengok lagi. Dan demikian lagi masyayikh ahli sufi yang mursyid itu, yaitu mengubati akan hati murid-muridnya yang menjalani ilmu syariat dan ilmu tarikat ahli sufi. Demikianlah membagi tuan-tuan tugas para mursyid ini. Baik, maka sebelum daripada berakhir, nak tanya satu soalan kepada tuan-tuan. Sekarang saya ikut jam saya pukul 10.49. Nak berhentikan, nak belajar sedikit lagi. Saya nak cerita tentang ciri-ciri mursyid itu secara ringkas. Boleh ikut belajar 5 minit. Baik. Jadi dalam catatan saya, yang saya catatkan di dalam satu kitab, dua kitab. Pertama, satu kitab namanya Awariful Ma'arif. Yang kedua, kitab Khazinatul Asrar. Dua-dua kitab ini karangan bagi Al-Imam As-Sahrawardi. Masyhur. Kalau tuan-tuan tak pernah dengar, tak tahulah. Imam As-Sahrawardi masyhur dengan Imam Mutakallim. Begitu juga dengan mufassir, muhaddis dan sufi, dan juga mahir di dalam ilmu-ilmu yang lain. Mungkin kita yang tak pernah mendengarnya, tapi orang yang biasa dengar maklum dari Imam As-Sahrawardi. Jadi dalam kitab Awariful Ma'arif dan juga Khazinatul Asrar bagi Imam Al-Mawardi, dia memberi gambaran bagaimana ciri-ciri dan juga sifat-sifat mursyid yang hakiki, yang sejati, supaya kita dapat mengenal pasti, supaya kita tak tertipu pada dakwaan orang yang mengaku mursyid murabbi. Baik. Jadi kata Imam As-Sahrawardi, dia kata la budda. Saya baca teks dia dalam bahasa Arab, kemudian saya terjemahkan. Dia kata la budda min syai', la budda laka min syaikhin mursyidin ila tariqil haqq. Artinya tak dapat tidak bagi engkau itu daripada seorang syekh mursyid yang menunjukkan engkau kepada jalan yang betul. Kalau itu, walau syurut, ada bagi syekh mursyid itu beberapa syarat. Cuba tuan-tuan tengok. Seorang syekh mursyid yang nak jadi itu, nak jadi mursyid ini, pertama dia kata wa syurutu syekh alladhi yasluhu an yakuna naiban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya syarat-syarat syekh yang patut bahawa dia menjadi pengganti bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, syarat yang pertama, an yakuna tabi'an li syaikhin basirin yatasalsalu ila sayyidil kaunain sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tulis, ini syarat yang pertama, bahawa seorang syekh mursyid
yang rantaian sanad dia silsilahnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan kena tahu siapa guru dia. Dia mengaji dekat siapa tu guru dia. Kena tahu ni tiba-tiba dia main dakwah. Kata dia ni mursyid ataupun dia murabi, kita pun tak periksa, tak teliti siapa tu guru dia mengaji kat siapa. Jadi kita kena tahu rantaian sanad silsilah pengajian dia itu daripada siapa, ambil daripada siapa. Dan dia pernah tak juga disulungkan, ditaslimkan oleh guru-guru yang sebelum daripada dia. Itu kena ambil kira siapa orang guru yang mensulungkan dia, siapa guru yang mengizinkan dia untuk dia jadi ataupun untuk dia jadi mursyid. Dia kena ambil kira satu. Jangan dia guru tentang setengah orang, Masya Allah, bila mai daripada negara Arab, dia mengaku kata guru, tentu duduk di sana, telefon lori. Yang sini mengaku mursyid. Bukan kita nak belakang ulama-ulama, tak. Maksud saya di sini kena memerhatikan. Kita kena tahu silsilah dia. Habis di situ. Kalau tidak, bahaya. Yang kedua, mengikut Imam As-Sahrawardi, antara syarat syekh mursyid yang patut menjadi naib, menjadi pengganti bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang kedua dia kata wa ayyakuna aliman, wa ayyakuna aliman bisyari'ati wal haqiqah. Dia kata bahawa seorang syekh mursyid itu mesti dia kena alim dalam dua bidang ilmu, alim dengan syariat dan juga dia kena alim dengan hakikat. Kalau setakat alim syariat saja, tak alim hakikat, tak layak, tak patut jadi mursyid. Begitu juga kalau dia alim hakikat saja tapi tidak alim syariat, pun akan jadi rosak juga. Sebab syariat dengan hakikat dua ni mesti berlazim-laziman antara satu dengan yang lain. Kalau dia alim syariat saja tapi tidak hakikat, maka jadi batal, sia-sia, kosong, hampa. Kerana tiap-tiap hakikat itu, kalau dia alim hakikat saja tapi tidak alim syariat, takut membawa kepada jadi zindik. Bahaya. Kena dua-dua tu kena bagi menggauli dua-dua. Syariat pun kena boleh, hakikat pun kena boleh. Kerana apa? Kerana orang yang jahil, maka dia tidak patut bagi irsyad, tak patut bagi menunjuki jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan lebih-lebih lagi pula jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala ni tuan-tuan, Allah susah, banyak dasais, banyak tipu dayanya, banyak tipu hidayah. Baik. Yang ketiga, mungkin saya sebut 3 saja, nanti lebih kita sebut lagi sebab nanti 5 minit. Dia sebut, dia kata wa ayyakuna mu'ridun an hubbid dunya wa hubbil jah. Ini syarat yang ketiga, bahawa seorang syekh mursyid itu orang yang berpaling daripada cinta dan kasih kepada dunia dan juga cinta dan kasih kepada kemegahan. Jadi tak boleh jadi selebriti. Kalau jadi selebriti, itu nak masyhur, nak kemasyhuran, tak boleh. Dia kena berpaling daripada dunia dan juga berpaling daripada kasih dan cinta kepada kemegahan. Kalau dia suka kepada kemasyhuran, kalau dia suka kepada dunia yang bermewah-mewah dan sebagainya,
kerana akan membawa kepada merosakkan anak murid dia di dalam didikan dan juga tarbiyahnya. Baik, itu baru dinamakan menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada